Malah kadang-kadang kita jumpa orang tanya kerja kat mana. Kita kata security commission, suruh jadi security. Oh, kerja jadi jaga ke? Jadi security. Dia tahu security, bunyi security saja jaga. Jadi bukan orang biasa tu Haji, orang yang ada educated juga, yang graduate. Bila kita sebut tu dia pun tak tahu security commission. Bila kita sebut Islamic bond saja pun tak boleh. Pada dia orang, pada Middle Eastern scholar. Dan dia kata yang boleh ialah kalau ada partnership arrangement, ijarah, itu boleh. Tapi kalau Islamic bond based on that, ya masalah. Dia tak boleh. Derivatif lagi lah mereka kata itu perjudian, spekulatif dan sebagainya. Yalah sampai sekarang lah kan. Jadi banyak produk-produk yang kita nak cuba meshkan untuk sesuaikan dengan syariah, agak susah, dah perlu ada kajian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome again to Very Asas Podcast. We structured Very Asas Podcast for the sake to understand that there are things very basic, very principle, very introduction, or in general very asas that people should know about Islamic finance in general. So we've been inviting a lot of subject matter expert, people who contributed a lot to Islamic finance in Malaysia since 1983, in the light of people from Bank Negara, from Securities Commission, private sectors and everything. So this turn, we invite Dr. Suhaimi, a tall figure in Islamic finance that anybody will not miss if they are involved in Islamic finance for the past 40 years, I would say. A tall guy, as I said, a tall signage or tall signboard in any way, in any road or in any highway on Islamic finance. I've been waiting for this opportunity for the last maybe 3 or 4 years. Waited for him to retire from Bank Negara and then waiting for his cue. He went to academic life and then now, finally, Alhamdulillah, before end of the year 2025, I managed to get his slot to talk about what I would like to ask. So next to me is Dr. Suhaimi. I would let him to introduce himself later on, because if I were to read his CV, his profile, I know him since maybe year 2005, maybe 15-20 years ago. It's a long profile. It's a long character that I cannot explain in detail. So, Dr. Suhaimi, welcome to Very Asas Podcast studio, and for the first time having you here in the studio, inshallah. Thank you very much for inviting me. Doctor, as normal, I want to know, based on your brought up, sekolah, university, macam mana? I mean, how you masuk dalam Islamic finance ni? You know, your journey sampai, I'm sure you have other ambition nak jadi. Zaman kita dulu mana ada bercita-cita nak masuk Islamic finance. But now you end up in Islamic finance and you've been there for many years until you retired recently. Doctor, please. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thank you very much, Tuan Haji Makhtar. I think we know each other many years ago. Alhamdulillah, we have a session here, and then I think session is really interesting because we just sharing our experience, and inshallah, and hopefully we can do much better during retirement for ourselves as well. So We don't forget ourselves. And thanks again, Haji Makhtar, for this session and inviting me to this. And honored to be here today, so inshallah. And regarding the background of myself, started in the secondary school, in religious school in Kelantan, Kota Baru, Falahiyah. During that time, Falahiyah is actually a very humble and then small Mahad, not actually compared to Mahad Muhammadi
in Kelantan. But in Falahiyah, during that time, I think my teacher graduated from Egypt, a few of them, and then some of them have a master's degree. And one of them, fortunately, that I got experience, my teacher during that time, Ustaz Shukri, and now Mufti Kelantan. Oh, alhamdulillah. Yeah, Alhamdulillah. And after that, after not secondary school, after SRP, I'm continuing my study for them in Kuwait for many years After over SP? there. After SRP, SRP. SRP, Okay. yeah, just What Form 3, Form 3. Form 3, In and Kuwait? then yeah, Form 3, Mashallah. yes, Great. quite young Yeah. during that time. Alhamdulillah, and then continue in Kuwait for 8 years. I went to Kuwait in 1982. I think it's very challenging because we haven't had experience in the Middle East, and First trip abroad. first trip abroad. That's a very good experience. Yeah. I think. And, in Kuwait for about 8 years, secondary school, continue in secondary school, and university in Kuwait about third year in Kuwait, third year in the University of Kuwait after graduating from secondary school. And during that time, on the third year, Iraq invade Kuwait. Oh, That's okay. why I'm stuck there, Ah, and alhamdulillah, selamat. discontinue, and then back to Malaysia, continue further study in the UN Institute Malaya for degree Syariah. Akademi Pengajian Islam. Yeah, Akademi Pengajian Islam. And Alhamdulillah, I'm joining UM as a tutor for about a year, and then after that, joining SC 1996. That was on Scottish Mission. pinjaman kan? Sabbatical. Not What was the not- arrangement? Or you not resigned? sabbatical. Yeah, I live UM. UM. I left UM and then joined Joined Scottish Scottish Commission 1996, March 1996. Yeah, before establishment of Syariah Advisory Council, prior to Syariah Advisory Council of SC. And for that, I got a study scholarship from Selandia Security, further study my master degree in UK, and after that, continue PhD during my time in Bernegara, scholarship from Bernegara, Alhamdulillah. Both of them, actually SC and Scottish Commission actually providing me with good environment and give me a chance to further study. From University in Malaya, 1996, 1996. Yeah, 95 in University Malaya, 96. 96 joined Scottish Commission. So that was among the early days of Securities Commission. I'm Yes. sure masa tu you are still not sure of the future, of the prospect. What make you jump? Teaching tutor is very comfortable. What was your ambition in the first place? Nak jadi apa dulu? Tak ada sebenarnya tu Haji. Tak ada. Kita masa tu tak ada apa-apa, tak tahu pun Islamic Finance. Yeah. Tapi sebenarnya go back to the previous my study in Kuwait when I think 1989, during my time in Jamiatul Kuwait, University Syariah, I attended one the foreign academic fiqh academy. Jadi first attending forum, First days of first Islamic Finance. Muamalat. Islamic Finance or Muamalat, and fiqh academy discuss many things, including Islamic Finance as well, Muamalat. Okay. And then I'm also during my time in Kuwait, I register dekat Baitul Tamwil Kuwaiti. Oh. To the first Islamic account. Jadi 1980, I think 85. Oh. I daftar
account lah. Account, belajar accounting. Belajar bukan. Oh, buka account. Buka account. Oh, okay. Buka account, sorry. Buka account di Baitul Tamwil Kuwaiti. Oh. Jadi itulah pertama pengalaman, ada buat KWDA dan kita tahulah sikit-sikit kan. Cuma tahu pun apa benda kan. Benda di KWDA. Wadiah lah. So about 80s lah. 80s, yeah. Masya-Allah. Itulah lama. So okay. Continue from there. When you join Securities Commission, Bank Islam established in 1983. 1993, we have more players coming in. And then I think, if I'm not mistaken, pecahan. Bank Negara and Securities Commission was split. Yeah, because Bank Negara will handle banking, finance, banking, takaful, and development bank. And all Islamic capital market, all capital market will go under Securities Commission. Yeah. So the first 3 years was challenging, but starting Islamic capital market in Malaysia on those days, how was your experience? Apa yang bestnya, apa yang cabarannya, ataupun what was the few thing yang you rasa masa join Securities Commission dan starting something zero or almost zero in Malaysia or in the world for that matter? Ya, tu Haji. Saya boleh rasa lah experience kan. Betul lah kata zero, about almost zero. Masa tu bila kita join tu kita pun zero. Kita pun zero. What actually Islamic finance, Islamic capital market. Masa tu orang tahu banking je kan. Betul. Banking, mungkin takaful sebahagiannya. Capital market agak susah. Malah kadang-kadang kita jumpa orang tanya kerja kat mana. Kita kata Securities Commission, Suruhanjaya Security. Oh, kerja jadi jaga ke? Jadi security. Dia tahu security, bunyi security saja jaga. Jadi bukan orang biasa tu Haji, orang yang ada educated juga, yang graduate. Bila kita sebut tu, dia pun tak tahu Securities Commission. Dan dia tak tahu peranan Securities Commission. Apalagi kalau kita nak sebut produk-produk. Jadi tu Haji memang betul, bukan saya saja zero, kita pun belajar. Dan saya rasa agak susah, agak mencabar. Agak mencabar sangat apabila kita nak faham produk-produk dia, dan kita nak kaitkan, nak adapt, ataupun kita nak kata takif syar'i masa tu. Cari produk-produk dia macam call warrant, TSR dan sebagainya, tak mudah. Dan kita cubalah lihat kat mana syariah boleh laksanakan, ataupun secara praktikalnya kat mana sesuai. Jadi agak susah, dan research agak mendalam masa tu. Dan kita pun hari-hari dengan buku je lah. Tu Haji, hari-hari dengan buku dan tengok sana sini kitab mazahib, kitab lama, dan cuba faham practical aspect macam mana produk-produk baru ni boleh kita cuba selami, dan juga kita cuba takifkan secara baik. Dan ada negara-negara macam any example, any jurisdiction, any country that kita jadikan sebagai nak kata benchmark, mungkin tak ada benchmark, but reference point that capital market supposed to be like this, because when you are covering capital market, there's another capital market conventional and also Islamic capital market. So mungkin capital market conventional dah agak berkembang. Islamic capital market is how the starting point to Dr. Tepat. Difficult to explain sebab masa tu kita katakan bahawa dalam pasaran modal Islam yang orang tahu bond konvensional, dan apabila kita nak kata bond Islamik pun dia masih anggap bahawa itu konvensional. Padahal kita kata Islamic bond not acceptable. Dan ketika itu Islamic bond dah kita mula tengoklah, sebab dengan awalnya kerajaan perkenalkan masyarakat bond, dan sebagainya. Jadi kita nak bawa Islamic capital market quite hard dan difficult. Cuma masa tu mungkin dengan usaha dan rakan-rakan, sahabat, dan juga kita kata champion di capital market, Islamic capital market tu, bosses kita lah juga kan di sana, yang banyak membantu bagi peluang kita ke depan. Dan kita cuba ketengahkan Bank Adin contohnya. Tapi Bank Adin pun
big challenge because Middle Eastern scholars they don't accept Biden. Dan benda tu pada dia orang dia kata it's not permissible. Kemudian satu lagi apabila kita sebut Islamic bond saja pun tak boleh pada dia orang, pada Middle Eastern scholar. Dan dia kata yang boleh ialah kalau ada partnership arrangement, ijarah, tu boleh. Tapi kalau Islamic bond based on that, ya masalah. Dia tak boleh. Kemudian satu lagi tadi bukan itu saja. Derivatif lagi lah mereka kata itu perjudian, spekulatif dan sebagainya. Yalah sampai sekarang lah kan. Jadi banyak produk-produk yang kita nak cuba meshkan untuk sesuaikan dengan syariah agak susah dan perlu ada kajian. Dan itulah yang banyak kita usahakan sama-sama dengan rakan-rakan di Islamic Security dan 2-3 orang je lah ada. Ada 3 orang, tak ramai masa tu. Dan kerja siang malam. Siang malam. Boleh time tidur je tak kerja. Itu je lah. Okay. The last question for our first part of this very asas podcast. You mentioned about friends and colleagues and bosses. I'm sure you will not be able to mention everyone. Tak mungkin nak boleh sebut semua. One by one mungkin ada yang tertinggal. But few names yang you rasa you can recall now. It's a prompt question. Apa ni? It's just soalan yang mendadak macam ni. I'm sure you cannot recall everyone, but any name, nama-nama yang you rasa was very close to you, yang banyak membantu, yang banyak mengajar, mungkin banyak marah to certain extent, remind dan yalah the early days tu dengan masa sama-sama. Any names, any yang you boleh recall or Doktor? Kita belajar tu Haji, kita belajar daripada ramai orang. Ramai. Kita biasalah. Kita akan rujuk, contohnya bos kita tu memanglah. Masa tu Ustaz Nordin, Ustaz Nordin Ngadin, saya dengan dia lah dari syariah dan kita bincang pun dengan dia. Jadi dia ada view dia dan kita pun boleh discuss bagi pandangan juga. Alhamdulillah. Dan itu syariah sekolah. Dan kat luar, kalau kita nak tengok syariah sekolah kat luar tak boleh. Jadi kita kena mudah-mudahan perlahan-lahan kita cuba bantu. Ada pun macam Ustaz Bakir yang ada. Bakir kita kalau kita nak discuss sama dia. Kemudian Ustaz Gani yang kata ada klik lah. My klik kan. Yang di luar lah. My klik kat Suruhanjaya Security tak ada lah. Yang masa tu bukan tak ada orang. Ada tak boleh discuss detail syariah. Ana dengan Ustaz Nordin lah. Jadi Alhamdulillah kita sama-sama membangun dan bosses yang lain-lain pun apabila kita tanya contohnya yang bukan syariah. Jadi kita tengok pengalaman-pengalaman mereka nak faham sentiasa market shares. Jadi masa tu contohnya pertama kita develop mungkin kita share sedikit. Apa yang kita develop contohnya kita tengok dari sudut halal haram percampuran halal haram. Kita ada kaunter yang kita nak pastikan ada kaunter yang patuh syariah. Jadi itulah pertama kita lihat bagaimana kalau percampuran halal haram dari segi syariah. Adakah boleh ataupun tak boleh langsung. Jadi pandangan sekolah varies. Jadi ada yang membenarkan, ada yang tak membenarkan. Yang membenarkan saya tengok bagaimana mereka kaedah-kaedah mereka gunakan. Maksudnya portion haram tu tidak boleh banyak kan? Kurang daripada yang halal. Tapi adalah limit-limit dia dan had-had dia. Jadi itu research yang pertama awal-awal saya lakukan. Jadi tapi dalam masa tu ada juga engagement kita dengan Middle East. Masa tu kita invite Sheikh Yusuf Qadaradawi, Sheikh Taki, invite. Saya dah mula pada tu. Tahun 90-an tu dah mula in contact dengan mereka. Jadi ramai lagi lah yang lain-lain kita contact, kita dapatkan pandangan dan kita invite ke seluruh Security. Dan kita record perbincangan, discussion, kita record. Dan kita tulis, saya sendiri tulis. Dan itu, yalah, kena tulis lah. Nak publish kan. Masa tu niat nak publish. Tapi saya tak perasan, tak ingat bila publish tidak masa tu. Tapi kita record, kita tulis dan perbahasan dari segi pandangan baik Din, baik Ina dan sebagainya. Jadi itulah challenge kita dan banyaklah perkara yang kita dapat tulis. Dan di sebenarnya seperti juga kalau kita tengok usaha daripada bahagian syariah di Islamic Security. Antaranya yang pertama
kita keluarkan buku ni, kita keluarkan buku ni. Resolusi Securities Commission Syariah. Keputusan syariah. Hmm. Keputusan Majlis Penasihat Syariah Kerajaan Sekutu. Ini yang pertama dan rasanya mula-mula kita keluar bahasa Melayu. Tapi kita keluar yang bahasa Inggeris juga. 2000 apa tu? 2002. March 2002 kan? March 2002. 2002. March 2002. Masa tu Dr. Nordin duduk dekat UK. Dr. Nordin kat UK. Masa tu. Jadi saya dengan Ustaz Ahmad Suhaimi sama-sama usahakan untuk compile dan daripada research kita lah yang kita compile dan bawa pada SSC untuk pengesahan dan terbitkan. Ini yang pertama. Chairman Securities Commission masa tu Datuk Ali Abdul Kadir. Dan juga Chairman Syariah Tan Sri Syekh Ghazali. Tapi sebelum tu Syekh Azmi almarhum dah. Ramai Penang. Sebelum Datuk Syekh Ghazali, Tan Sri, Datuk Syekh Azmi. Ada Ishaq, kita ada Syekh Osman Ishaq. Osman Ishaq. Ramai arwah dah. Ini yang buku yang pertama. Jadi rasa buku ni lah yang banyak membantu industri supaya melihat pada segi hujah-hujah syarak dan keputusan syariah. Dan banyak membantu mereka. Kita sendiri pun kita rasa kita banyak membantu kita juga supaya tak lupa. If I can read few names, it called Islamic Instrument Study Group. Established in 1994 with a membership comprising Sharia consultant and corporate figures. The group discussed, debated issues related to Islamic capital market in Malaysia. 8 meetings were held throughout 1995 to 1996. The following are a list of ISD members from 1994, 1996. Kalau boleh saya baca Datuk Syekh Azmi Ahmad, Allahyarham. Datuk Muhammad Huzairi Dainuri, Johor. Profesor Madya Muhammad Hashim Yahya, Allahyarham. Bapa Datuk Ashraf Hashim. Datuk Dr. Halim Ismail, Allahyarham. Ini yang Bank Islam kan? Almarhum Bank Islam. Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, masih kekal dan gagah. Saya nak jemput dia tapi tak dapat lagi, dia schedule. Dr. Abdullah Ibrahim, saya tak kenal dia ni. Ini saya masuk, dia berhenti. Dia tarik diri. Ustaz Hassan Ahmad, Datuk Hassan Ahmad ni Mufti Penang. Ustaz Muhammad Nordin Ngadimon. These are the names yang mula-mula involved dalam Islamic Instrument Study Group. Sebelum terbentuknya SAC. Jadi saya sempatlah tu Haji melihat sebelum terbentuknya SAC tu duduk dalam grup dulu. Maksudnya kita kata apa, sekretariat kepada grup ni dan kita melihat pada kajian-kajian bagaimana kita nak bangunkan masyarakat Islam. So pada 16 Mei 1996 penubuhan SAC pertama di Securities Commission sebelum Bank Negara. So kalau saya boleh baca juga ahli-ahli yang terawal daripada tahun 1996 hingga tahun 2002, Datuk Syekh Azmi Ahmad, former Syariah Chief Justice Pulau Pinang. Datuk Dr. Halim Ismail, Executive Chairman Bank Islam Malaysia Berhad, Securities Berhad. Profesor Datuk Dr. Osman Ishaq, former Rector Insaniah Kedah, current State of Exco Kedah. Ada lagi arwah Allahyarham kan, dia meninggal dulu. Datuk Osman. I think I met him. Saya sempat ziarah dia sebelum dia I met him in Brunei. He was in Brunei for quite some time. Profesor Datuk Dr. Harundin, Allahyarham juga. Datuk Muhammad Hashim Yahya, Allahyarham, bekas Mufti Wilayah. Datuk Hassan Ahmad, Mufti Pulau Pinang. Tan Sri Datuk Syekh Ghazali Abdul Rahman, Syariah Chief Justice, ada tapi kita doakan kesihatan dia. Datuk Dr. Munir Yaakob, Chairman masa tu. Chairman Assistant Director General IKIM. Tan Sri Munir Yaakob. Lecturer masa tu dia di UKM kan? Betul Dr. Munir.
Tan Sri Nur Muhammad Yaakob, former Bank Negara Advisors and current previously Special Economic Advisors to the Prime Minister. Associate Professor Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, satu Dean Center for Postgraduate Studies UIA, dan Associate Professor Dr. Halim Muhammad, Lecturer Faculty of Law UKM, dan Dr. Muhammad Ali Bahrom. Ini adalah SAC Bank Negara di Suruhanjaya Security. SAC Suruhanjaya Securities di antara tahun 1996 hingga tahun 2002. Oh, okey. So itulah melihat kepada tokoh-tokoh yang ada, melihat kepada nama-nama besar yang disebut. I mean, few name that listed. As I said, there are others who are playing the supporting role and also working together. Perbincangan masa tu adakah agak mudah ataupun there be a point that Malaysia will have to lead Islamic capital market to a certain extent. So how was that decision made? Kalau boleh kita close the part 1 session ni. Ya, masa tu sekarang sekolah pun peringkat tu di peringkat SSC pun mereka pun masih nak mengadu capital market. Mungkin mereka arif dari segi syariah, betul, tapi dari segi capital market mereka agak pandai. So masa tu peranan kita sebagai sekretariat membantu untuk kita kata apa bagi cara mudah. Jadi kita kata apa simple and kita kata apa tak bagi jargon work dan kadang-kadang jargon tu kita kena explain. Lepas tu dari segi Financial jargon semua tu kan. Ya, kita simplifikan semua dan kaji baru mudah. Jadi banyak membantu, kita rasa peranan sekretariat penting dan kajian penting. Dan kajian mendalam daripada pihak kita dan mudah faham. Jadi apabila kita table kepada SSC masa tu biasanya discussion, ialah orang lama-lama dia tak luas sangat masa pihak. Jadi sekretariat kena bantu dan kita hadamlah dan lama kelamaan baru ada yang muda-muda selepas tu baru ada. Tapi supporting guidance space given by the chairman and also by board directors Securities Commission banyak membantu dia bagi peluang dan ruang. Itulah rasa engagement pun bagus lah. Okay, thank you Dr. Suhaimi. We close our part 1 of Very Asas podcast with Dr. Suhaimi, as I said, tall figure in Securities Commission as well as in Bank Negara on Islamic Finance. Stay tuned, we'll come back on the part 2 later on more detailed discussion and sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.